Dia nak bendera apa pun, tak ada bendera pun, bantulah. Apa yang dok sibuk soal kerana bendera ini? 一方有难，八方支援。疫情期间，许多国人面对经济问题，因此民众发起白旗运动。只要升起白旗，各方善心人士都会协助大家共度难关。对此，公正党主席安华促请政治人物不要玩弄种族及宗教课题，选择性给予援助。 Dia nak bendera apa pun, tak ada bendera pun, bantulah. Apa yang dok sibuk soal kerana bendera ini? Masalah orang kadang-kadang merasa lemas dan meluat dengan kadang-kadang pembicaraan dan sepak terjang politik Islam ini. Kerana masalah dia apa? Masalahnya orang miskin, susah nak hidup dan minta tolong. Jadi kita tolonglah kalau yang mampu. Baik, saya nak sebut apa pertolongan. Kalau yang kita gesa, saya dah gesa. Ahli Parlimen sekarang ini diberi RM300,000. Jadi kita telah mengarahkan Ahli Parlimen biar ada suatu cerakinan perbelanjaan secara teliti, ya, dan segerakan, ya, memberikan, mengagihkan baku-baku makanan kepada rakan-rakan yang keluarga yang memerlukan. Tapi di samping itu tentunya tidak cukup. Jadi sebab itu di usaha kami, umpamanya di antara lain di Podisa dan juga dalam keadilan, ya, selain daripada apa yang telah dilakukan ialah untuk menulis meminta syarikat-syarikat besar yang mempunyai keupayaan membelanja dan membantu lebih daripada ada sekarang. Ini orang tengah susah. Bukan sekadar CSR, cari jalan ialah bantu pekerja yang susah, ya? Dan jangan ambil peluang untuk buang pekerja, kerana kita tahu bahawa kerajaan ini lebih memihak kepada orang-orang punya atau bank-bank daripada rakyat. Kita jangan jadi setengah tokoh-tokoh besar, ya, menggunakan wang kerajaan memberi dengan publicity besar, tetapi tidak ada sumbangan pribadi dari pendapatan pribadi mereka. Jadi kita mahu supaya ada lebih bertanggungjawaban. Memang guna peruntukan kerajaan, memang ada syarikat-syarikat swasta yang membantu dan juga orang ramai, tetapi kita mahu pimpinan diberi contoh. Wang saku mereka, wang pendapatan gaji mereka mestilah diberikan juga untuk sedekah dan amal jariah. Terima kasih.